membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Kerjamu, Kristus, bukan perbuatanku. 5 Oktober 2025. Bukan perbuatanku, oh Kristus, tetapi perbuatanmu, membawa sukacita kepada hatiku. Ia memberitahu segalanya telah selesai, menghalau ketakutanku. Kepada siapa lagi selain Engkau, yang seorang diri, sanggup menebus dosa, Tuhan, kepadamu aku berlindung. Kebenaran-Mu, oh Kristus, hanya dapat melingkupiku, tiada kebenaran yang lain, kecuali daripadamu. Kepada siapa lagi selain Engkau, yang seorang diri, sanggup menebus dosa, Tuhan, kepadamu aku berlindung. Sejak kecil lagi, ramai orang diajar untuk bekerja keras dan menjadi terbaik dalam apa sahaja mereka lakukan. Apabila dewasa, mereka bersaing untuk mendapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Memang kerja keras membawa ganjaran. Kadang-kadang, kanak-kanak dan orang dewasa memenangi hadiah dalam pertandingan kerana usaha mereka atau melalui penyertaan. Di tempat kerja pula, ganjarannya ialah gaji bulanan. Beginilah fungsi dunia kita. Kerja keras menghasilkan ganjaran dalam bentuk piada atau upah. Akan tetapi, apabila kita berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan, segala kerja keras tidak bermakna langsung. Betapa kuat kita berusaha, kita tidak mampu membuat Tuhan akur kepada syarat kita. Kita tidak dapat perkenan Tuhan atau mencapai tarafnya. Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa membezakan sesiapa pun. Kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Tiada usaha yang dapat mencapai pengampunan daripadanya. Bahkan seorang perunding perniagaan yang paling bijak sekalipun tidak mampu berunding dengan Tuhan. Kita tidak mempunyai apa-apa untuk dibawa ke meja perundingan. Tiada yang benar, seorang pun tidak. Tiada yang mengerti, tiada yang mencari Allah. Malah kita tidak layak mendapat anugerah penyertaan kerana segala kebenaran kami seperti kain yang tercemar. Kita adalah orang berdosa. Kita gagal mencapai kemuliaan Tuhan. Segala perjanjian tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya Tuhan sendiri yang dapat melakukannya dan Dia telah melakukannya di dalam Kristus. Kita telah diperbenarkan oleh kasih kurnia Tuhan sebagai satu pemberian melalui iman kepada Yesus. Ini bukanlah hasil usaha kita yang menyelamatkan diri tetapi perbuatan Yesus Kristus, iaitu kehidupannya yang tiada dosa, kematiannya yang menebus dan kebangkitannya. Seperti yang dinyatakan dalam lagu di atas, kerjamu, Kristus, bukan perbuatanku, ia memberitahu segalanya telah selesai. Segalanya telah selesai. Kita telah didamaikan dengan Tuhan kerana Yesus menanggung hukuman mati yang sepatutnya kita tanggung akibat dosa kita. Melalui pembaptisan dalam nama Tuhan Tritunggal, kita telah dilahirkan semula kepada kehidupan yang baharu. Kini, diselubungi dengan kebenaran Yesus, pekerjaan kita sebagai pengikutnya telah bermula. Kita hidup untuk melayan Yesus dengan melayani orang lain. Seperti pohon yang hidup dan subur melalui Roh Kudus, kita menghasilkan buah-buah yang baik. Perbuatan kasih, pelayanan dan kesaksian memuliakan Tuhan dan mengarahkan perhatian kepada juru selamat kita yang seorang diri sahaja yang dapat menebus dosa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau menebus dosa-dosaku. Aku berlari kepadamu untuk keselamatan. Amin.